Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada jual apa kat sini bang? Saya jual cucu udang, bang. Oh, cucur udang ah. Tu yang kat belakang tu bang. Ya, betul, bang. Oh, satu bekas berapa ringgit bang? Satu bekas kita jual RM7, bang. RM7 saja kalau macam tu bagi saya 2 bekas boleh bang? Bekas, Apa kita bekas, bang? Oh, nampak dia rangup-rangup lagi bang. Rangok je, bang. Ni abang guna minyak apa ni bang? Nampak macam menarik warna dia. Kita pakai minyak cap buru, bang. Cap buruh. Oh ni bang Ya, Oh abang dah susun lah. Ni yang dah siap bang Betul, bang. Harga dia RM7 satu bekas. Betul, RM7. Murah-murah je Minyak cap buruh ni memang padu lah Memang padu lah. Boleh nampak dia punya rangup dia. Ngam-ngam. Adalah semalam aku pergi dekat satu gerai bazar dekat KL ni. Dekat sini diorang jual cucur udang. Lepas tu aku tanyalah dia pakai minyak cap apa kan. Abang ni cakap dia pakai minyak cap buruh. Tapi aku tak pelik pun. Nampak lah dia punya cucur udang tu tekstur dia memang cantik lah. Bila goreng tu confirm jadi rangup-rangup dengan tak serap minyak sangat. Nak goreng banyak kali guna minyak yang sama pun boleh ke. Minyak cap buruh ni memang boleh tahan lama lah. Siapa yang nak makan cucur udang korang boleh datang dekat gerai abang ni. Ada dekat Bazar Ramadan Kampung Baru KL.